Kalau tidak jelas, maka tidak berdosalah kita. Adakah kalau kita membeli daripada peniaga-peniaga yang melakukan dosa, adakah kita sebagai pembeli ni kita menanggung juga ataupun kita mendapat saham dosa peniaga tu? Peniaga tu yang buat dosa. Kita dapat saham dia. Sebab apa? Sebab seolah-olah macam kita menambahkan keuntungan peniaga tu bila kita beli daripada dia. Jadi dalam bab ni kita kena balik semula kepada asas hukum bermuamalat ataupun hukum berurus niaga dengan orang yang tidak Islam langsung, orang yang kafir. Dalam hadis Nabi SAW, bahkan dalam kitab-kitab fuqaha, para ulama telah menyatakan bahawa hukumnya halal selagi mana ada dua je syaratnya. Yang pertama, barang tu yang kita buat tu adalah barang yang halal, barang yang kita beli tu barang yang halal, dan menggunakan urus niaga. Dia punya akad tu akad yang benar, akad yang betul, akad yang sah. Dan yang syarat yang keduanya adalah kita tidak tahu niat dia, ataupun kita tidak jelas niat penjual tu, adakah dia nak mendapatkan duit kita ni ataupun mendapatkan barang urus niaga kita dengan dia ni untuk melakukan satu-satu dosa. Kalau tidak jelas, maka tidak berdosalah kita.